Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapnya anda semua sedang sihat-sihat di rumah bersama keluarga. Hari ini tibalah masanya sekali lagi kita berjumpa dalam Padu Podcast, di mana kita akan berbincang tentang perkara-perkara yang sedang berlaku di luar sana, yang kita nak tahu apa sebenarnya kes, kan? Dan hari ini kita ada seorang tetamu daripada MC. Ya, anda sekarang ni semua sedang menonton ni kerana MC menjaga internet kita selama ni. So, tapi apa sebenarnya yang diorang jaga? Dan kenapa perlu ada kawalan? Kan? Bukankah kita boleh buat apa saja kita suka di internet? Itulah persoalan-persoalan yang akan kita cuba rungkai hari ini bersama tetamu kita, iaitu Haji Buhari Yahya. Dan nama yang paling dia famous lah di antara orang-orang dalam industri ni adalah Haji Bob. Betul? Betul nak teruskan memfamouskan orang kenal kan Haji Bob kan? Okay, Haji, tolong ceritakan sebenarnya tugasan Haji sebenarnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi semua. Terima kasih Datuk dapat luangkan masa. Siasa satu perkara yang penting lah untuk kita kongsi dengan pendengar-pendengar. So kalau kita lihat dari segi fungsi hal luar negeri ni adalah kita antara pegawai yang paling dekat dengan pengguna. Sebab kita ada pejabat di seluruh negeri dan juga di cawangan-cawangan kalau di Sabah dan Sarawak. So oleh demikian, sebarang inisiatif yang dilaksanakan oleh kementerian ataupun Suruhanjaya Komunikasi ataupun MCMC, kitalah penggerak utama. Baik. So dalam hal ini, sebab itulah kalau kita lihat macam mana pula hal luar negeri yang bercerita pasal kempen keselamatan. Betul. So dalam hal ini adalah kita adalah where the rubber hit the road, orang kata. Betul. So sebarang inisiatif atau perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan, kitalah penggerak utama. Adakah ianya dua hala ataupun hanya melakukan macam direktif daripada kerajaan, ataupun ada juga mengambil input dan permasalahan orang-orang yang berada di luar, macam pengguna lah kita katakan. Adakah is it dua hala ataupun salah saja? Dia dua hala. Sebab kalau kita lihat dari segi masalah pokok pengguna, so kita lah tempat mereka yang akan datang untuk mengadu, kerana kita berada berdekatan dengan mereka. So ini penting ni. Betul kan? So aduan-aduan akan sampai kepada kita akan kumpulkan dan kita angkat ke pihak pengurusan di ibu pejabat untuk melihat penyelesaian isu-isu yang dihadapi oleh pengguna-pengguna di luar sana. Contoh aduan-aduan yang telah dibuat. Yang pertama, kalau kita lihat pada zaman sekarang ni dari segi konektiviti, isu liputan itu antara persoalan yang besar. Sebab kadang-kadang kita sendiri pun tidak mengetahui setiap pelusuk di mana adanya penduduk itu yang tidak mempunyai liputan. So jadi mereka lah menjadi mata dan telinga kita. Sekarang ni kalau orang tak ada internet, orang tak boleh hidup. Dia macam betul Datuk. Kadang menggelupur. Betul. Kadang-kadang kita rumah tu tak ada elektrik, kita macam apa salah ni kan? Tiba-tiba kalau kita bergantung pada wifi, nak tengok TV tak boleh. Sekarang ni nak tengok TV pun bergantung wifi. Betul tak? Betul. Jadi semua benda kita, peralatan kita menggunakan wifi. Kalau connectivity tu tak ada, memang tepuk kepala satu. Orang membuat pemilihan nak beli rumah, nak buat apa pun bergantung pada connectivity. Betul? Tempat yang best connectivity, jom kita beli rumah kat situ. Sampai ke tahap tu sekali. Betul Faham. So, penting betul tugas tuan ni sebenarnya. Ya, sebab kita yang pertamanya kita nak pastikan, contohnya pemilihan di mana mereka nak beroperasi, contohnya perindustrian baru ataupun siapa-siapa yang nak memulakan perniagaan. So kita akan guide mereka. Yang utama, because kadang-kadang tempat yang dia pilih mungkin murah ataupun mempunyai kawasan yang sesuai, tetapi connectivity mungkin belum ada. Jadi tempoh untuk kita pergi menyediakan infrastruktur tu kadang-kadang ambil masa, jadi dia dah kerugian. So jadi kalau dia berbincang dengan kita. Betul. Jadi maknanya kalau tempat tuan-tuan dan perempuan tu ada masalah connectivity, kena cari orang-orang macam tuan ni jugalah, di mana di negeri mereka. Kan yang boleh membantu mereka membawa hal ni kepada induk. InsyaAllah. Kan? Betul kan flow dia? Ya, betul. Kan negeri ke induk, dan induk akan kerahkan supaya bendanya dilakukan. Perlu ke tak perlu ke, boleh ke tak boleh ke, macam itulah dia akan buat dia punya perbincangan kan. Betul. Okey, itu dari segi connectivity. Dari segi lain ni, ada tak orang buat aduan pasal benda lain? Mana contoh konten?
Itu kita ni connectivity tu cuma jalan je. Ya, betul. So pengisian itu pun ada cabaran dia sendiri. Betul. So kadang-kadang apa yang berada di atas jalan tu kadang-kadang tidak semua orang kata apa sesuai ataupun mengikut kehendak yang kita inginkan. Ada kadang-kadang orang yang terlalu laju bawa kan, sampai kadang-kadang ada yang buang sampah merata dan sebagainya. So itu contoh yang ni. So begitu juga itu dalam kias. Ya, kias. Bukan cerita pasal orang betul-betul. So jadi dalam internet pun macam tu juga. Ya, betul. Tidak semua perkara yang ada di dalam internet tu benar dan sebagainya. So jadi kita di sinilah pentingnya kita untuk kita nak orang kata apa menjadi penimbang tara. Mana yang boleh menjejaskan keselamatan negara, mana yang boleh menyebabkan setengah pihak terjejas dan sebagainya. Sebab itulah kita kata macam tu kata tadi, patutnya internet ni pakailah siapa nak pakai. Tapi ada perkara-perkara yang perlu dikawal supaya ia tidak mengganggu gugat. Ada negara-negara lain yang mengawal internet mereka walaupun sepatutnya dia kata ni the World Wide Web ni should be free kan, maknanya. Tapi ada negara-negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengawal internet mereka kerana mungkin berlaku benda-benda yang tak diingini kan. Saya rasa benda tu logik dan masuk akal. Bukan kita nak cakap kita 100% tutup semua, tapi maknanya ada benda yang boleh menyebabkan ketidaksenangan orang ramai apa benda. Betul tak tuan? Macam mana? Betul. Kalau kita lihat isu yang kita hadapi ni bukan domestic issue. Dia international issue. Ya, betul. Semua negara berhadapan dengan isu yang boleh kata yang sama. Pertama sekali dari segi scammer. Kerana scammer ni kita pun tak tahu dia berada di mana. Dan peluang yang ada tu di seluruh negara. Dan mereka-mereka yang menjadi mangsa ni ataupun yang naif ni pun berada di mana-mana. Betul. So oleh yang demikian kita nak kata tutup itu adalah satu penyelesaian yang orang kata apa yang paling baik. Tidak juga. Kerana kalau kita lihat dari segi impact positif pun banyak. Kan dari segi digital ekonomi dan sebagainya. So jadi sebab itulah dalam hal ini kita adakan satu kempen yang kita akan bercerita sebentar tadi. Betul. Supaya kita yang memastikan apa yang kita lihat, apa yang kita sebarkan itu adalah suatu perkara yang maksudnya tidak mengganggu gugat kita orang lain. Kita buat kawal selia sendiri. Adakah kita jaga sendiri yang ini adalah kita nak pastikan kita sebagai pengguna ini tahu hak kita, apa yang sepatutnya kita lakukan ketika kita berada di dalam talian. Itu mesej kita. Pasal sekarang ni tuan, memang betul lah kalau kita cerita secara jujurnya, kita pun kadang-kadang takut buka internet ni. Pasal kadang-kadang cerita mana yang betul, cerita mana yang tak betul. Kan tiba-tiba orang ni meninggal. Orang ni meninggal. Kita telefon kawan-kawan. Oh bukan orang ni, abang orang ni meninggal. Kan apa sedih tulis macam pasal kita tahu kan cara nak mempopularkan diri di laman media adalah dengan diorang bagi satu perkara yang disruptif, yang yang kadang-kadang clickbait orang kata kan, benda-benda ni sensasi sampai kita pun macam alamak kan apa yang berlaku. Saya tekan masuk ke Shopee pula. Aduh. So macam mana kita nak jaga benda tu, terutama sekali saya rasa sangat berat untuk anak-anak kita. So saya dengar MCMC telah memulakan satu inisiatif untuk membantu menjadikan tempat tu lebih selamat. Namanya adalah Kempen Internet Selamat. Kempen Internet Selamat. Mudah aja. Dan itu yang kita nak pun. Kempen Internet Selamat. Itu dah menyatakan segala-galanya. Kita nak masuk, kita nak guna internet. Kita nak masuk dan mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi. Tapi kita perlukan benda itu selamat. Macam mana? Tuan-tuan nak memberikan keselamatan dekat internet. Okey, kalau kita lihat pada awal tahun ini, Yang Berhormat Datuk Menteri Komunikasi telah melancarkan satu kempen yang kita kenal dengan komunikasi ke digital? Komunikasi. Oh okey. Apa beza? Okey, boleh tak saya tanya? Anggaplah saya ni seorang yang bangang dan komunikasi jaga apa, digital jaga apa? Kalau dari segi contohnya infrastruktur digital ni, so Kementerian Komunikasi
Okey, yang menjaga so dari MCMC digital semua. tu dari segi digital ekonomi, yang semua tu di bawah Faham semua. So jadi isu-isu liputan dan sebagainya, penggunaan yang berkaitan dengan infrastruktur tu akan jatuh kepada Kementerian Komunikasi lah. Komunikasi. Baik. Okey, faham. So silakan. Kembali balik kepada soalan kita tadi. Sebelum pencelahan yang tidak diingini itu. So kita, kalau kita lihat inisiatif yang dilaksanakan oleh pelbagai pihak, bukan sahaja MCMC, agensi kewangan dan sebagainya, telah pun ada sebelum ni. So jadi apabila kita melihat saban hari kes makin meningkat dan sebagainya, so jadi Yang Berhormat Menteri kita terpanggil untuk kita keluarkan ataupun kita perkasakan program. Mungkin sebelum ni kita kenal program yang dilaksanakan oleh MCMC sebagai Klik dengan Bijak, untuk kita lebih orang kata apa, terangkum, yang mana kita cuba stop daripada perkara ini untuk berlaku. Kerana kalau kita lihat dulu pendekatan kita mungkin secara taklimat, kita pergi kumpulan-kumpulan yang tertentu, tetapi di bawah kempen internet selamat ini kita akan pergi kepada sasaran-sasaran yang tertentu, supaya benda ini sampai ke seberapa banyak mungkin pengguna-pengguna internet. Baik. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini bagaimana kanak-kanak menjadi mangsa dalam talian, sama ada bully cyber ke ataupun seks kanak-kanak ni semua, itu suatu yang membimbangkan. Oleh itu apabila kita gubal kandungan ataupun modul yang kita nak sampaikan, kita tekankan pelbagai elemen supaya apabila kita mengadakan program ni, mereka akan mendapat kesan secara terus. Sebab itu mungkin dulu kita panggil ramai-ramai student datang, kita bagi taklimat, cerita jangan buat ni, jangan buat tu, jaga ni. So tapi sekarang ni apabila ada modul yang baru ni, kita akan lebih berinteraktif dengan mereka. So selain kita memberi penerangan kenapa kita nak hadkan umur dan sebagainya, ada juga aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan ketika program tu yang akan lebih memberi kesan kepada mereka. So jadi kita nak apabila mereka pulang, mereka sentiasa ingat apa yang berlaku, berbanding kalau kita cakap masuk kiri, keluar kan. Kita harap tak keluar lah kan. Betul, harapnya tak lah kan. Itu jadi itu satu yang berbeza. Dan sasaran kita pun agak orang kata apa, tinggi. Betul. Yang mana kalau kita lihat di Malaysia ni ada lebih 10,000 lebih sekolah yang ada. So itu sasaran kita di bawah kempen internet selamat ini yang kita nak fokuskan. Di samping inilah yang untuk orang awam, universiti dan sebagainya. So jadi kalau kita lihat 10,000 sekolah itu sendiri pun adalah satu jumlah yang besar. Tapi insya-Allah benda ni kita akan bekerjasama dengan pelbagai pihak supaya kita dapat sampai kepada setiap sekolah yang ada, insya-Allah. So jadi perbezaan dia adalah lebih fokus dan juga dia lebih berbentuk interaktif. So jadi apabila program tu dilaksanakan, mereka akan didedahkan dengan perkara-perkara yang lebih terperinci berbanding dengan dengar, tengok, tunjuk gambar, cerita. Mungkin dia kena hands on lah. Ya, dia lebih macam tu kan, aktiviti. Betul, aktiviti yang dilakukan mesti menyebabkan mereka tertarik dengan perkara yang mereka belajar tu kan. Saya rasa benda-benda macam tu sangat penting untuk untuk anak-anak muda kita yang rasanya pun tangan semua tengah macam aku nak buat apa ni kan. Kita selalu memikir melakukan sesuatu, bekerja. Sekarang ni internet adalah sumber untuk kita mencari rezeki. Betul tak? Tapi dia adalah macam orang Mak Saleh cakap, dia two-edged sword, double blade. Blade dia ada dua. Maknanya kita cucuk orang nak potong daging boleh, tapi kita tarik belakang boleh tertikam diri sendiri. Betul. Sebabnya adalah kerana mungkin tidak ada kawalan yang tertentu ke apa ke, ianya terbuka pada semua kan. Jadi masalahnya adalah pemberitaan atau penceritaan yang mungkin palsu, yang pun sama sebelah yang betul. Jadi apa yang kita boleh buat, Tuan? Benda-benda macam tu pada saya yang paling mengganggu saya adalah benda macam tu. Adalah pasal saya nanti takut anak saya pun baca benda tu, dia akan macam papa ni kenapa ni cakap tu tak betul, tapi dia kat dalam ni kita pula nak explain macam mana. Kan tak semuanya yang ditulis yang ada di situ benar. Macam mana kita buat tu, Tuan? Okey.
So kalau kita tengok antara inisiatif yang kerajaan telah ambil, kita melesenkan yang platform penyedia media sosial dan juga orang kata internet untuk orang ramai ni. Kan? Jadi yang paling penting adalah media sosial lah. Itu yang kita nak lesenkan supaya mereka juga bertanggungjawab. Bukan kita nak kawal, tapi mereka juga bertanggungjawab. Contohnya kalau ada kejadian yang tidak diingini yang mungkin melibatkan setengah golongan dan sebagainya, apabila kita mengulakan arahan tu, tindakan dapat dilaksanakan segera. Itu satu contoh. Dan yang kedua yang kita telah laksanakan ni yang sebenarnya.my tu. Itu satu platform yang baik. Sebenarnya.my. Ya, itu satu platform yang baik yang mana kita boleh semak. Sekiranya kita dapat satu maklumat, kita boleh semak. So nanti akan ada pihak yang akan memberi penjelasan berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi apa yang sebenarnya.my, kawan-kawan, ingat benda tu. Ya, sebenarnya.my. Boleh semak fakta-fakta yang berkaitan. Contoh kalau sebenarnya.my ni inisiatif MCMC. Ya. So jadi dia ada pelbagai agensi yang menjadi ahli itu. So jadi kita akan salurkan kepada pihak-pihak yang berkaitan lah. Soalan yang yang diutarakan tu. Baik. Okey, macam sekarang ni bila dalam dunia ni lagi satu benda, kita dulu macam ni lah, kalau kita baca berita satu benda kan, tapi orang Melayu kita selalu cakap, tuan, kalau saya tak nampak dengan mata saya sendiri, saya tak percaya. Sekarang mata kita pun dah tak boleh percaya dah Tuan Haji. Kan? Dengan AI-nya, dengan video, macam mana ni Tuan Haji? Saya rasa nak tutup, saya nak pulang ke Nokia 3310. Pasal benda ni kita pun dah jadi pening kepala lah. Macam mana Haji? So evolusi teknologi ni kadang-kadang kita tidak boleh terlalu dahsyat hentikan. Sebab itu kalau kita tengok dalam kempen ini, kita nak memperkasakan pengguna tu. So jadi kita sebagai pengguna, kita mesti mengetahui hak kita, bagaimana kita nak menggunakan semua itulah teknologinya, maklumat dan sebagainya, supaya benda tu sebelum kita percaya ke, sebelum kita menggunakannya, kita tahu ini benda ni memang sah. Mungkin contohnya ini daripada aplikasi kerajaan, kita boleh pakai sebagainya. Sebab itu kita tak nak simply because kita tak ada pengetahuan dan tak pernah didedahkan yang perkara-perkara ni boleh menyebabkan kita menjadi mangsa scam dan sebagainya. Mereka simply klik ataupun buka website yang tak sepatutnya dan sebagainya. Sebab itulah program kita ni, dia akan menyeluruh, termasuk daripada kanak-kanak daripada daripada 7 sampai 13 tahun dan sebagainya, supaya pendedahan awal tu dapat diberikan. Kalau kita tengok golongan rentan yang kita dengar dari segi scam dan sebagainya, kanak-kanak ataupun warga emas, itu antara fokus kita supaya mereka tahu ini perkara ni macam tak betul. Mungkin saya tanya anak saya, mungkin saya tanya bank dan sebagainya. Daripada dapat je terus klik. Kita nak cuba elakkan benda tu. Sebab Tuan, ni yang hantar ni kad kahwin. Orang mesti buka. Betul. Apa benda kad kahwin pun boleh jadi dia pancing scam. Dia letak di dalam itulah link-link yang dibagikan. Dia pakai APK dia kan. APK pasal kita orang ada buat perbincangan demi perbincangan tentang scam ni dengan unit komersial, polis, PDRM, dan ramailah orang-orang yang terlibat dengan lawyer, legal apa benda semua pasal benda ni, dan mereka semua cakap benda sama, kena kerjasama dengan MCMC. Pasal benda ni memang ni dah sampai ke situ kan. Pasal ada undang-undang yang masih lagi belum macam nak cakap termaktub ataupun pasal benda baru. Kan kita nak kena cari macam mana nak buat undang-undang yang ni kan, apa yang boleh, apa tak boleh. Saya dengar juga ada cerita tentang penggubalan undang-undang baru kepada AI macam tu yang saya dengar lah. Yalah, garis panduan kan. So bolehkah kita enact benda ni jadi undang-undang? Benda ni kadang-kadang dia teknologi tu. Kadang-kadang undang-undang kita tu kita boleh ambil tindakan. So jadi kena ada kes dan sebagainya, kita boleh ambil tindakan. Because kalau kita nak stop teknologi ni, biasalah manusia yang cipta. Dan manusia juga dia boleh break apa yang orang cipta, dia masukkan elemen-elemen yang tak sepatutnya. Sebab itu kemahiran kita ni sebagai pengguna, kita nak cuba terapkan di dalam kempen kita ni supaya
tidak apa lagi orang kata apa, kita sewenang-wenangnya mengikut apa yang diarahkan. Sebab kita contohnya kena scam, kita ada National Scam Center, kan kadang-kadang orang pun tak tahu. Padahal kalau kita kena, kita boleh call, mungkin dia boleh bantu untuk stop dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang kita sentiasa selitkan dalam kempen-kempen yang kita laksanakan. Ada nampak perubahan tak dalam jenayah scam ni, pengurangan ke setelah MCMC memulakan inisiatif melakukan projek-projek ni semua? Okey, saya tak ada statistik yang terperinci lah berkaitan dengan trend sekarang ni. Cuma kalau kita tengok tahun lepas masih tinggi. Sebab itu kita nak orang kata apa, perkasakan kempen kita kali ni. Tahun ni macam kurang sikit bunyi dia. Kalau ikutkan saya rasa kalau tengok di pejabat negeri kita pun yang datang untuk kes-kes macam ni pun agak berkurangan. InsyaAllah mungkin sebab engagement kita dengan komuniti ni sedikit sebanyak ada memberi kesan, insyaAllah. Tuan Rahmat yang selalu datang jumpa kita, dia pun cakap orang ni degil, kata. Kita cakap jangan, dia buat juga kan. Itu pasal kita macam kita selalu percaya pada benda-benda yang mukjizat, yang boleh cepat kaya. Itulah kita macam sikap kita manusia. Macam saya bercakap, saya jujurnya saya pun ada sikap tu. Kadang-kadang ada peluang untuk kita, macam ada peluang nak dengar peluang tu kan. Betul. Tapi mana yang betul, mana yang tak betul, itu yang dan sehingga kadang-kadang kita mencagarkan kehidupan anak-anak kita pasal saving dia benda tu. So itu dah jadi serius, dan kronik bila perkara-perkara begitu berlaku sampai kita tahu ada orang bunuh diri, ada orang yang kehilangan segala-galanya kan. Semua kan. So keselamatan internet ni, apa target dia sebenarnya? So target kita sebenarnya adalah kita nak bawa modul-modul yang kita ada, modul-modul baru yang kita telah gubal ini ke seberapa ramai pengguna yang mungkin. Okey. Kita dia melibatkan apa modul ni? Adakah perniagaan, scamming apa? Akan ada. Semua merangkumi, ada. Merangkumi. Semua. Okey. So fokus kita apabila dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri baru ni, kita nak fokus kepada kanak-kanak 13 tahun ke bawah. Kerana kita lihat contohnya kejadian baru ni, bagaimana seorang pelajar 16 tahun menggunakan AI mengubah gambar kawan-kawan menjadi gambar-gambar yang tidak baik. So jadi itu perkara yang kita nak fokus. Sekarang ni pelaksanaan kita memang kita sasarkan sekolah rendah dan sekolah menengah supaya mereka yang pertamanya tidak menjadi ketagihan. Kerana penggunaan media sosial ni suatu benda yang boleh melekakan. So kita tak mahu ia menjejaskan pembelajaran mereka dan juga perkembangan sosial. Kerana masing-masing, kalau kita tengok raya baru lepas kan, kalau kita balik, syukurlah masih lagi dia nak ikut kita balik ke kampung. Tetapi apa yang berlaku di meja makan, kita tengok masing-masing semua dengan gadget. Kan? So jadi itu pun suatu trend yang agak membimbangkan. Dari segi itulah sebab kita strict yang modul kita untuk 13 tahun ke bawah tu, kita akan kata tidak kepada media sosial. Mereka tidak boleh punya akaun media sosial untuk mereka-mereka yang berumur 13 tahun ke bawah. Supaya kita nak pastikan pembesaran mereka, sebab mereka ni adalah pemimpin masa depan. Kan? Kalau daripada awal lagi kita dah ada gap, nanti satu generasi yang mungkin tidak boleh berkomunikasi dengan baik, tidak mempunyai pembelajaran ataupun pertumbuhan fizikal yang baik, mungkin kita akan menghadapi satu gap yang tidak orang kata tidak siap lah untuk maknanya negara. Bukan dia tak boleh guna internet, dia tak boleh guna media sosial. Kita nak tu. Kalau dia nak guna, mungkin di bawah kawalan ibu bapa sebagainya. Mesti ada kawalan ibu bapa. Mereka tidak boleh mempunyai akaun sendiri. Baik, maknanya pada umur mak bapak dia punya akaun yang dia maknanya kalau nak borak kena lalu mak bapak kan. So jadi pada masa yang sama, ibu bapa boleh semak ke mana ni anak-anak yang guna ni, untuk apa, tujuan apa. So jadi kita boleh kawal lah sekurang-kurangnya. Betul. So benda ni
sedang dibincangkan untuk pelaksanaan ataupun sudah dilaksanakan? Sedang dilaksanakan. Kita dah mulakan mana Parlimen dah meluluskan benda ni? Program ni program di bawah kementerian. So kita bekerjasama dengan agensi-agensi, utama sekali Kementerian Pendidikan, yang mana kita akan masuk ke sekolah-sekolah untuk membawa program ni. So kita dah laksanakan hampir. So maknanya di sekolah, di harapnya di rumah pun mereka kena ikut lah benda ni. Tapi yelah, macam kita tahu phone dalam tangan, kita pun tak tahu cuma macam mana. Akan ada spot check ke macam dulu kita spot check, rambut pun spot check kan, kasut tak colour putih pun spot check. So ada ke spot check macam tu juga? Tak tahu macam mana, adakah ianya akan dilaksanakan? Kadang-kadang kita tengok sekolah tu, setengah-setengah sekolah memang tak benarkan bawa. Cuma kita sekarang ni kita nak libatkan ibu bapa sekali. So bila kita buat program, so ibu bapa juga ada kesedaran, saya kena pantau rupanya penggunaan gadget ataupun peranti oleh anak saya. So kadang-kadang ibu bapa mungkinlah ni kalau duduk diam betul. Pakailah kan. Anak-anak pun dia orang pandai kan. Benda tu dia keluar kan. Kita tak nak nanti tengah guna tu keluar something yang bukan bersesuaian dengan umur tersebut. Jadi mereka akan orang kata teruja dengan kandungan-kandungan yang sedemikian, susah. Sebab itulah apabila ada kawalan ibu bapa dan sebagainya, kita dapat satu senario pengguna internet kita ni yang mungkin pada masa tu berumur 13 tahun ke bawah ni, ada mereka-mereka yang betul-betul memanfaatkan internet itu untuk pembelajaran, mungkin untuk mencari bahan-bahan berkaitan dengan kertas kerja dan sebagainya. Kita tak nak mereka leka, sebab kadang-kadang kita tengok anak saya dah tidur tak tidur pun kita tak tahu. Betul. Sebab benda tu dia tak akan berhenti. Kan zat sudah 2 pagi 3 pagi. So besok pergi sekolah macam mana nak belajar? Ya betul kan. Mata macam zombie semuanya kan. Betul. Okey, bukan tu aja, bukan budak-budak aja, orang tua pun sama sebenarnya. Kan kadang-kadang kita tengok isteri kita layan TikTok sampai lewat, kata tak tidur ke? Nak tengok sikit ni, nak tengok ni. Aduh pai. Benda ni ketagihan pun ada kan. Kita nak cakap yalah, mungkin dia bukan sama seperti ketagihan dadah, tapi bila kita selalu melayan internet saja pun kita rugi kerana kehilangan masa. Masa yang patutnya kita boleh buat benda-benda lain kan, apa benda akan dilanggar oleh internet tu. Jadi sebab tu yang selalu ustaz selalu cakap, internet ni boleh bawa kau masuk syurga, boleh bawa kau masuk neraka. It's the same thing. Tapi up to you apa cara nak gunakan kan. Itu yang kesedaran yang saya rasa MCMC nak cuba berikan kepada orang ramai dengan. So bagaimana nanti tuan akan gauge keberkesanan program ni, macam mana nanti? Pada masa sekarang ni, setiap kali kita mengadakan program, kita akan edarkan borang kaji selidik. So selepas daripada, contoh yang bestnya sekolah ni, apabila kita pergi sekolah tu, kita akan lantik seorang ikon dan juga daripada pelajar dan juga guru. Yang ini untuk yang orang kata ketersambungan selepas daripada program tu. So mereka-mereka ini nanti kita akan gunakan untuk mereka menilai rakan-rakan mereka adakah ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau program yang semasa kita laksanakan, kita ada edarkan dan kita minta mereka jawab beberapa soalan simple dan kita tengok pemahaman. Itu daripada yang secara terus. Tapi kita nak tengok perubahan sikap dan sebagainya, kita akan gunakan mereka-mereka yang kita lantik sebagai ikon kita. Mereka juga akan diberi pendedahan ataupun maklumat yang terkini berkaitan dengan keselamatan dalam talian untuk mereka sebarkan kepada rakan-rakan di sekolah. Itu salah satu modul, salah satu kaedah. Sekolah saja. Itu yang sebab sekarang ni kita fokus sekolah, school first. School first. So lepas ni bila kita dah pergi kepada orang ramai, kita akan ada volunteer atau kita akan work dengan NGO dan sebagainya. Baik. Dan kita akan tengok ada segi pengujian ataupun kefahaman mereka-mereka yang terlibat melalui program-program yang dianjurkan oleh macam NGO dan sebagainya. Macam MCMC bukankah ada macam di Don apa benda semua, ada macam satu pusat yang pusat sebaran maklumat, sebaran maklumat internet apa benda semua, dan boleh belajar macam-macam kat situ kan. Itu apa nama tempat tu sekali lagi? Nadi. So adakah Nadi juga akan carry program ni? Ya, betul. So kalau kita lihat, sebagaimana saya maklumkan tadi, sasaran kita kali ni agak
orang kata apa, variable lah, kan, betul. tinggi. Yeah. So jadi itu antara orang kata apa, agensi ataupun rakan strategik kita yang kita akan gunakan untuk kita sebar luaskan kempen ini. Di samping nanti kita akan work dengan NGO dan sebagainya, supaya masing-masing memainkan peranan supaya perkara ni sampai ke sebanyak mungkin pengguna. Komuniti masyarakatnya, kita bekerjasama dengan komuniti madani. So mereka juga akan membantu pihak kementerian untuk sebar luaskan orang kata apa, maklumat-maklumat ini supaya sekurang-kurangnya kita ada panduan apabila kita nak orang kata apa, menggunakan internet. Sebab kita tak nak lagi kejadian apa, guru baru bersara terkena scam, habis 60,000, 100,000 yang disimpan sekian lama. Itu yang kita cakap dengan pegawai polis semua. Dia kata profesor boleh kena. Bukannya jangan ingat saya ni bijak, saya ni tak bijak, apa benda semua kan. Itu orang yang pandai pun kena scam. Betul tak? Itulah dia. Jadi kita nak memberikan kesedaran ni lah kepada diorang, agar diorang akan dapat menyampaikan maklumat ni kepada orang ramai, dan juga kepada anak-anak tu, supaya dia lebih sedar yang diorang kena bertanggungjawab bila menggunakan internet kan. Dia tak boleh lah terlalu boring kita buat benda tu. Orang pun akan switch off. Pasal tugas tuan ni walaupun nampaknya macam simple dan apa tu, ia sangat penting sebenarnya. Is sangat penting. Program keselamatan internet ni, saya rasa ia boleh mengubah generasi kalau betul dijalankan. Maknanya supaya generasi kita keluar tak adalah jadi, ialah nak jadi keyboard warrior boleh, tapi mesti ada inti, mesti ada isi, mesti ada fakta, betul tak? Daripada main tam je. So kita nak apa, mengelakkan benda ni. Jadi okey tuan, nak tuan bagi pesanan sikit kepada kawan-kawan kita yang sedang menonton di luar, adik-adik ke, kalau ada lah adik-adik yang nak tengok. Pasal sekarang ni dek, benda ni sangat penting. Abang nak kena cakap benda ni, pasal ianya menjadi satu benda yang akan menjadi lagi teruk. Selalu dalam Islam kita panggil ni fitnah akhir zaman. Selalunya berlaku di internet ni. So mari kita bersama-sama dengan Haji Bob dengar pesanan dia. Silakan Haji Bob. Sebenarnya sesuatu yang berlaku tu kita selalu kaitkan trend, kan? Trend mungkin setahun 2 tahun habis. Tetapi kalau kita lihat dari segi teknologi ataupun penggunaan internet ni, dia akan berkekalan. Sama ada teknologi yang nak membawa internet itu mungkin akan berubah. Kerana cara hidup kita, terutama sekali selepas COVID tu, memang kita bergantung kepada internet. Dan kalau kita lihat sekarang ni pun, kalau pergi kampung-kampung pun tak payah bawa cash dah. Di kampung pun dah boleh cashless kan. Tak payah buat duit dah. Boleh kuih pun. Itu contoh yang ni kan. Itu adalah penggunaan internet. Tapi di dalam tu, di samping tu, ada pelbagai lagi kandungan-kandungan lain yang kita kena ambil maklum, kita kawal. Jangan orang kata apa, mudah terpengaruh. Benda tu adalah yang apa ni, sebagai pelindung kita. Ya, betul. Kita tak mahu lagi Malaysia ni menjadi top. Sebab bukannya kena scam yang berulang. Sebagaimana yang kajian oleh apa ni anti scam alliance ni, Malaysia is top for ASEAN. Yang menjadi mangsa scam scam semula. Bila dapatan tu adalah kerana tidak menyedari bahawa itu adalah scam. Kerana percaya yang pulangan yang sangat menarik itu adalah sesuatu yang ni, ataupun daripada kawan-kawan sendiri. Betul. Yang mana kita kena clone dan sebagainya. Yalah. Sebab kita ni mungkin pemurah juga kan. Ya, betul. So jadi sentiasa berhati-hati, semak suatu fakta itu. Kalau boleh mungkin kalau ada pesara-pesara ataupun warga-warga emas tu, semak dengan jiran, dengan rakan-rakan sebelum buat kadang-kadang satu malu tuan yang buat benda tu. Dia malu, dia apa. Itu yang semua orang nak masuk syurga tuan. So semua cari opportunity. Ini boleh bantu, ni apa. Dan kita takut kita buat salah ke, kita nak betulkan. Tu dia orang main benda tu sebenarnya. Kan orang tu dia tahu kelemahan
Orang Islam apa? Bersedekah. Itu pada dia orang lah. Kita itu kekuatan kita, bersedekah apa benda semua. So itu juga yang dia gunakan, betul tak? So kita kena berhati-hati. Saya ulang lagi sekali, kita kena berhati-hati. Kita kena bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku di internet, kerana internet tu tak boleh ditutup, dibendung sepenuhnya. Ada je caranya, betul tak tuan? Betul. Tak boleh buka terus, ada dia pergi beli VPN. Kan? Dia ada boleh buat benda ni, dia boleh buat tu, semua benda dia boleh buat. Untuk mengelakkan. Dan kalau ada blok lain, ada lagi satu cara lagi akan timbul, betul tak? Betul. Maknanya keinginan lah, kita nak kena tanam keinginan dalam diri anak-anak kita untuk cari benda yang elok-elok, untuk buat benda elok di internet. So saya harap memang itulah dia apa yang kita akan capai di masa hadapan nanti di dalam negara kita, dan kita boleh menurun lah daripada tangga pertama ke tangga ke-20 ke kan, iaitu mangsa scam semula. Pelik kalau kena scam sekali tu boleh masuk akal lagi lah. Ni scam semula yang berulang. Ini kita ni maknanya apa cikgu bahasa Inggeris saya cakap pada saya bila saya datang kelas, iaitu Aflin, you never learn. Never learn. Kita maknanya apa? Kita tak belajar daripada kesilapan. Kan, dan kalau anda ingin mengorek kebenaran apakah betul atau tak, dan jika anda was-was, pergilah ke sebenarnya.my, kerana di situ akan ada orang-orang akan membantu anda tentang berita-berita tertentu yang mungkin anda was-was. Pasal di dalam dunia ni sekarang memang tak berhenti-henti keluar berita. Sebelah berita yang betul adalah berita tak betul. Jadi macam mana kita, kalau kita tengok dulu kita tengok berita kan, berita ATM ke berita TV3, itu yang keluar itulah kita percaya. Betul tak? Tak ada sebelah dia tiba-tiba seorang nenek menjumpa ikan duyung, macam tu. Tapi sekarang ni ada. Dan jangan percaya semua benda yang anda lihat juga. Pasal AI boleh melakukan apa saja. Saya dah pagi ni saja dah tengok video ikan duyung. 4 video seorang nelayan jumpa ikan duyung dijumpa sini. Aduh. Dan dia tak cakap benda tu AI. Dia tak cakap ini adalah eksperimentasi AI. Saya patutnya kena ada. Kan ada something yang like that. Macam saya rasa TikTok dah cakap you kena letak, kalau AI kena letak AI. Dan tapi itulah, kita nak kena akur dan buatlah benda tu. Saya rasa, saya harap lah kalau kita nak meneruskan penggunaan AI, ada akta ke dikeluarkan yang di mana boleh ke benda tu berlaku tuan? Saya rasa kita ada yang di bawah Kementerian Digital sedang diusahakan kan. Saya dengar ada AI punya dia ada satu center di Kementerian Digital yang melihat ni. Saya rasa sangat penting benda tu. Itu adalah kerana kita tidak boleh ke belakang balik dan pakai Nokia 3310. Kita kena ke depan. Phone kita takkan jadi lagi tu kan. Cuma kadang-kadang saya terkejut tuan, ada kawan-kawan saya yang sekarang ni dah macam give up smartphone. Itu memang pada kita macam takkanlah kau give up smartphone, banyak benda kita boleh buat, banking semua nak kena pakai. Tapi dia orang rasa tak apalah, aku old school lah. Aku pergi cocok lah. Kalau aku nak duit, aku apalah, aku pakai juga tu. Dan itu adalah satu perkara yang ekstrim bagi sekarang. Tapi rasanya tak pelik jika orang tu takut dengan teknologi yang dia orang tak apa tahu. Kan? Terima kasih pada Tuan Haji. Tuan Haji, terima kasih kerana servis Tuan Haji membantu kita sama masyarakat. So harapannya kita akan dapat berjumpa lagi, dan jika ada perkembangan terbaru, ada apa-apa perkembangan terbaru yang roll out ni bila? Sekarang ni kita tengah fokus sekolah ya. So lepas ni dah berjalan. Sekolah jalan. Lepas ni insya-Allah kita akan pergi ke ni lah, ke NGO ke NGO dan sebagainya, insya-Allah. Baiklah, itu saja bersama Haji Bob hari ini. Kita beruntung dapat masa dia sikit dan kita berborak. So harap ni anda semua ada sedikit ilmu hari ini, dan fikir-fikirkan lah fikir-fikirkan sambil anda tengok internet tu, selain layan TikTok tu kan, apa yang sebenarnya akan berlaku di masa depan jika kita tidak menjaga keselamatan internet, dan betapa pentingnya keselamatan internet bagi kita dan anak-anak kita. Keselamatan internet tanggungjawab semua. Yes. Keselamatan, kita cakap sekali. Keselamatan internet tanggungjawab semua.
Terima kasih daripada saya, Afli Syauqi, di Padu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga kita